Penyatuan ummah. Kenapa penyatuan ummah penting? Baik, kita berkongsi musuh yang sama, iaitu Pakatan Harapan. Kerana dalamnya ada DAP dan juga ada Anwar Ibrahim yang menjadi kuda tunggangan DAP. So kita tengok apa keputusan PRN negeri Johor baru-baru ni. Setelah kita menggunakan strategi untuk menyatukan ummah ini. Sebelum Abah kongsikan keputusan PRN negeri Johor, kita imbau kembali keputusan PRN negeri Sabah, di mana penolakan di Sabah terhadap DAP dan Pakatan Harapan ini cukup dahsyat. DAP hilang semua kerusi. Begitu juga dengan Parti Amanah. Namun PKR akhirnya mengekalkan satu kerusi. Itu pun kerusi import daripada JRS. Tapi tak apa, kita bukan nak tengok PRN negeri itu, cuma kita nak tengok jumlah pengundi itu jika diadakan PRU kelak di Sabah, PH hanya mampu untuk mendapat satu kerusi parlimen sahaja. Baik, bagaimana di Johor? Kalau hampa tengok di Johor, total pengundi-pengundi DUN ini di setiap parlimen akhirnya akan memperlihatkan bahawa PH hanya mampu mengekalkan kerusi parlimen satu saja berbanding 26 parlimen di Johor tu. Apa bayangkan tengok? Yang lain semua menang ke Barisan Nasional. Itu pun kerusi yang dekat Johor tu, Parlimen Bakri tu, ada majoriti berapa? 2,000 lebih saja. Dan Abah yakin kalau PRU nak main ni, uyup Pakatan Harapan di Johor. Kita pakat bantu melalui penyatuan ummah ini, pakat undi Barisan Nasional. Ush. Kena seekor. Baling satu batu, 2 ekor burung tumbang. Baik, kita sambung lagi. Baik, jadi kalau hampa tengok, itu di negeri Johor. Begitu juga di negeri Kedah. Kalau hampa tengok di negeri Kedah, di negeri Kedah, hari itu tinggal satu parlimen je untuk mereka daripada 15 parlimen, iaitu di Sungai Petani. Itu pun majoriti pun dalam 2,000 lebih juga. Dan kali ini kami yakin PAS akan merampas kerusi parlimen Sungai Petani di Kedah itu dan akan memberikan telur ayam kepada Pakatan Harapan. Jadi kita harap di Kedah ini penyokong-penyokong Barisan Nasional bagi undi kepada kami PAS supaya kita dapat tumbangkan Pakatan Harapan ini dengan mudah. Jadi konsep penyatuan ummah ni bukan saja terpakai di Johor, di Kedah, tapi hampa tengok kan, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu bagilah dekat PAS, betul tak? Tapi belah selatan ni Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka kita bagi dekat Barisan Nasional. Yang lain kita berkongsi. Lagi satu boleh kita bagi kat Barisan Nasional, Pulau Pinang. Hak lain kita boleh berkongsi di Selangor, Pahang dan juga Perak. Negeri-negeri di Borneo tu biar pergi kat mereka lah. JRS tu dengan warisan tu biar mereka conquer di Sabah. Kemudian di Sarawak, bagi ni coming soon PRN negeri Sarawak, bagi parlimen nanti bagilah kepada GPS. Sebab apa, di Borneo ni dia pakai ikut siapa jadi kerajaan di Semenanjung. So kalau kita tengok dengan penyatuan ummah ini, akhirnya kita akan menumbangkan Pakatan Harapan. Jangan bagi mereka bernyawa langsung. Dan penyatuan ummah ini akan menguntungkan orang-orang Melayu Islam dan juga bangsa-bangsa lain. Selepas ni abah tengok mereka boleh memilih untuk mengundi MCA, MIC, tak pun boleh undi di pihak kita, gerakan MIPP dan sebagainya. Yang penting bukan DAP dan juga Pakatan Harapan. Setuju tak? Kalau setuju, apa pandangan hampa?
Wachau!